Tunggu harga emas rendah baru nak beli. Pengalaman Atun, selalunya mereka yang menunggu harga emas rendah akhirnya terpaksa membeli emas pada harga yang lebih tinggi. Sebab tiada siapa tahu bila harga emas paling rendah, melainkan harga itu sudah menjadi sejarah. Penyimpan emas yang berilmu faham bahawa untuk berjaya dalam simpanan emas, mereka hanya perlu konsisten menyimpan dan fokus pada pertambahan gram. Kerana mereka faham bahawa harga emas semestinya akan naik berdasarkan sejarah kenaikan harga emas 20 tahun yang lalu. Jadi, buat yang masih bertangguh menyimpan emas untuk menunggu harga emas yang paling rendah, anda sebenarnya dalam kerugian kerana harga emas semestinya tidak akan menunggu anda. Dan kemungkinan duit yang anda rancang untuk simpan dalam bentuk emas tadi sudah habis digunakan. Jadikan menyimpan itu satu tabiat dan alihkan bahagian simpanan apabila anda menerima gaji. Bagi anda yang ingin mulakan simpanan emas bersama Pak Bigol, boleh klik link di bio untuk Atun bantu.